welcome back guys. Trip Bangkok day 3. Let's go. So kita nak pergi mana yang? Okay, so pagi ni kita nak pergi Wak Arun. Lepas tu kita akan balik tengah hari sebab kita ada hal sikit kat masa tengah hari tu kan. Kita akan balik solat apa semua, settle baru kita akan keluar semula. Okay, untuk keluar semula tu kita tak tahu lagi itinerary kita. Kalau ikutkan kita nak pergi Asiatik, Ikon Siam semua tu. Betul. Tapi tengoklah mana sempat kan. Nanti kita update semula. Okay, so kita nak pergi Wak Arun dulu untuk ambil gambar. Walaupun orang kata sebenarnya pukul 7 hingga 9 tau actually yang cantik untuk ambil gambar dekat mana tu, kat Wak Arun tu. Tapi tak apalah, kita try ambil gambar sekarang. Time-time macam ni, okay? Sekarang pukul 9 pukul 10 dah. So dah tengah hari, takut panas cantik kan lighting dia. Tapi tak apalah, kita try je. Asalkan ada gambar dekat Wak Arun. So semalam, cerita sikit lah pasal semalam. Semalam kami dah habis masa dekat Chatuchak dengan Platinum Mall. Kat situ bukan habis masa saja, kami habis duit sekali, okay? Kat situ semalam memang shopping gila-gila lah kat situ. Memang tak larap jalan. So kami dah 3 hari dekat Bangkok ni. Bangun awal, tidur lewat. Memang datang bercuti je. Tak ada duduk dekat bilik. Memang berjalan je. Okay, untuk day 3 ni tengok tau, jangan lupa subscribe sekali. Okay. Okay, kalau tengok video kita sampai habis. Tapi kalau korang nak tanya apa-apa, boleh je komen dekat bawah tu. Kadang mungkin kami terlepas untuk bercerita ataupun tak ada tak buat video kan. So kalau nak tanya apa-apa, komen je kat bawah. Okay, let's go, jom. Okay, bye-bye. Memang kita tengok kat TikTok 50 pun. Wah, dah pakai baju cantik. Okay guys, kita dah sampai Wak Arun. Tadi turun daripada transport, terus pergi tukar pakaian untuk geng-geng perempuan ni. Geng-geng perempuan semua pakai baju bertemakan yang Wak Arun ni. So laki je tak pakai. Aku Pak Cu Kak A tak pakai. Perempuan saja yang sewa. So sekarang kami nak jalan masuk ke Wak Arun. Sini sewa dia punya pakaian ni hanya 150 baht sahaja. Okay guys, kita dah masuk dalam Wak Arun. So tadi masuk dia kena bayar 200 baht. So dia cop kat tangan macam ni, dia terus masuk. Ni kami dah dalam masuk. Jom kita tengok. Kita orang dah selesai bergambar dekat Wak Arun ni. So sekarang kita nak gerak ke tempat lain pula. Okay, jom. So macam ni lah kalau kita ambil boat kena ambil yang 8 seater pun yang baru ngam-ngam kan. So kita dah sampai Siam Paragon. Kalau dekat Malaysia apa, Mid Valley lah macam Mid Valley. Maybe macam DRX, tak tahulah. Barang-barang ni lah, branded lah kat dalam ni. Maybe lah.
Kat sini ada jual dia punya food court rasanya. Tadi kita tengok dekat TikTok kan. Jadi kita ada food court. Jadi kita makan Muslim juga. Sebab kita tak makan daripada pagi, kita tak share makan lapar. Let's go. Okay, Kak In. Kita dekat mana sekarang? Siam Paragon. Siam Paragon. So, Tengah kita nak mencari makan. makan. Banyak tak? Makanan yang halal. Banyak pun kedai halal dalam ni. Tak tahulah. Tapi mungkin ada halal kot. Ya. Ada Okay. yang halal, ada yang tak. So, sekarang kami dah masuk ke dalam food court ni. Ya. Tengah jalan-jalan lagi untuk mencari kedai yang jual makanan halal. Kedai memang banyak, tapi nak cari yang halal. So, kami pusing-pusing jalan. So ni kedai yang dekat Golok tu. Yang Kak Ram kata sedap tu Jerapan. Oh. Kak Ram pernah makan. Dia ni ada halal. Alah, Ya, saya makan kat mana tu? dekat Golok. Golok. Oh. 2 kali orang pergi Golok, orang Dekat Golok tu kat dalam mall ke? tak, dia Kedai kat luar ah. Oh. So kalau korang nak makan kat food court apa ni Siam Paragon ni, korang kena redeem beli kad ni. Okay, kad ni 500. So ada 1,000. Maksimum dia 500. Oh. Ni kalau tak habis, korang boleh redeem balik duit kan. Pergi balik kaunter tu redeem duit balik. Okey. Cumanya makanan halal ada satu je, Jerapan. Oh, satu tu ya. Oh, kat Tak lah kalau tak pusing-pusing tengok. Kalau yakin boleh lah. apa dia? Ni orang ni makan apa? Macam bukan Jerapan ni. Tengok kat sana lah tu. Jom. Tapi nak Jerapan tu. So dekat dalam Siam Paragon ni ada satu je kedai halal. Buat masa sekarang yang kami nampak lah. Jerapan tu. Ni masih jalan-jalan lagi untuk cari. Okey. Jom kita tengok kedai apa lagi yang ada. Kalau ada aku boleh share kat dalam ni lah. Rasa ambil calik ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua. Red. Meletup kat mulut tu. Red.
tumbang pula ambil lah. Bawah 9 over 10 lah. Kat atas. Tak Sedap. jumpa lagi kat mana yang sedap. Kau ada beauty sedap tu kan? Tak jumpa lagi kat mana yang sedap. Rasa ni, rasa teh. Sedap lah. Rasa ni Apa teh lah. Mau ambil roti ambil? Dia cabut dia punya ni lah. Asal tak. Kau ni. Baik. Tak ada lagi. Rasa yang macam ni. Seroti pula. Tu Cik ingat mula. Putih whipping cream dia. Ini untuk Christmas. Dia dah upgrade. Apa biar tu? Upgrade lah. Whipped cream. Teh. Tak apa. Dia bayi tengok ni. Okay, kami dah keluar daripada Siam Paragon tadi. So sekarang kami jalan-jalan dekat luar ni lah. Dia punya bandar dia. So kami tak tahu lebih mana lagi. Untuk malam ni mungkin ke Asiatik kot. Betul yang kita pergi ke Asiatik kan? Malam ni ke mana? Malam ni tak tahu ke mana lagi. Kami berhenti kat sini untuk bergambar dulu. Sebagai kenangan-kenangan. Kita nak cross jalan dekat Nak cross naik atas tu. Apa tak mall sebelah sana? Nak pergi ke mall sebelah sana. Okay, pergi apa-apa kita ambil lagi. Perfume murah dan wangi guys kat sini. EDP pula tu. EDP Ni 279 baht. Yang ni wangi. EDP Dreamy Cloud ni wangi. Botol dia cantik, comel. 30 ml. Ni nama kedai dia. If and Boy. If and Boy. Ni sedap tak? Tak. Ambil mana? Tadi tu. Di mana? Tak mana tak ada yang tunjuk tak. Ni. Yang satu giga. Tengok. Nampak? Wangi lah pula. Curang. Yang pakai hari tu kan? Sabun apa? Hari tu yang pergi dekat Hadnya tu. Wangi kat sana tu. Oh. Dia orang kena ikut ngayang tu. Oh, okey. Dok mana sabun tak ada? Kenapa ya? Sembilan tu. Guys, barang perempuan je banyak guys. Kita follow je lah. So ni ayam bawa dia. Tengok. Kita tak ada apa-apa, dia suruh kita bawa. Okey je lah. Nak beli benda. Saya rasa saya banyak beli untuk orang je. So saya tak beli untuk diri saya sendiri. So sekejap lagi saya balik Malaysia, saya menyesal. So baik kita beli. Sebab kat sini murah lah tau. Kau tengok ni, daripada 299 jadi 99 je. Daripada tengok 99 tu harga dia ni tau, RM12. Kalau tidak 299 kali 0.13. Kalau tidak 38 jadi RM12. Mana dah dapat? Murah guys. Murah guys. So I have to buy guys.
punya Pok Mart sampai 3 tingkat. Besar juga. 3 tingkat tu? Yes, 3 tingkat. So yang mana yang minat Pok Mart tu memang kena masuk lah. Tapi saya tak minat. Ha? So untuk peminat Pok Mart, nak Pok Mart yang besar boleh masuk kat sini. Ini besar. Pok Mart. Oh, kat sini. Kamu ingin punya Pok Mart? Pok Mart 40 lebih. Murah. ada Cry Baby and Labubu. Ni Labubu ni. Oh, yang ni. Kira murah tu harga dia. Yeah. 430 baht. Dekat Malaysia RM70 je tu. RM60. Ni yang ni lah yang ni tadi. Okay guys, kita baru turun dekat satu tempat ni. Nama tempat dia tak silap tak tulis Bantat Tong. So kat sini ada apa? Kita orang berhenti untuk beli pulut ayam. Kat sini ada pulut ayam. Saya nak pulut ayam tu. Okey. Ni Sama. ayam nasi. Nasi sama ayam. Ajak. Ajak ayam mana? Ayam ni. Ada nasi ayam, pulut ayam. Ayam semua boleh. Kak A makan apa? Pulut ayam. Ayam. Ni dah hari ke-3 kan? Hari ke-3 baru jumpa nasi komok and pulut ayam. Payuh nak tutup. Ingat tu tutup. Halal. Sampai mana dia jauh. Ni nama apa tempat ni kak? Pet Body 10. Apa? Banyak saya chicken. Kuat jalan. Mai. Dia ada laluan macam ni. Lepas tu ada jual kedai kecil-kecil macam ni. So susah nak cari apa untuk pulut ayam dengan nasi komok yang halal lah. So kalau korang datang Bangkok wajib lah cari kedai ni. Okay guys, pagi tadi pun kita intro kat sini. So kita nak outro pun kat sini juga. So malam ni last tadi kami pergi dekat Siam Paragon. Lepas tu kami pergi beli pulut ayam tu. Lepas tu kami terus balik ke Cak Tucak ni lah. Balik rumah. Sebab semua dah barai. Sebab esok ada planning yang lagi padu lah. So Kena bangun seawal pukul 5 pagi untuk gerak ke sana. So kita buat keputusan untuk balik rehat malam ni. Okay, tak ada apa dah. Untuk day 3 ni yang tu sahaja. Terima kasih yang mana dah tonton video ni. Jangan lupa subscribe, share, komen dan like. Okay, bye bye. Jumpa lagi untuk day 4 macam ni. Bye.